Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya just nak bercerita lah tentang Master of Counselling yang ditawarkan di OUM ini. Okey. First of all, pengambilan untuk semester September 2026 telah dibuka. Okey. So, mari sama-sama kita belajar di OUM. Kita ambil kursus Sarjana Counselling, Master of Counselling, dan kita dapatkan ilmu macam mana cara-caranya. Hujungnya nanti kita boleh menjadi seorang kaunselor yang berdaftar. Hanya kaunselor yang berdaftar boleh buat sesi kaunseling. Itu syarat dia. Okay, now di OUM ni, ini sahaja satu kursus yang kita tak buat secara online. Sebab ini adalah dia adalah requirement daripada lembaga kaunselor, right? Dan kenapa kita perlu adakan program ini secara bersemuka? Sebab kita nak tunjukkan cara-cara teknik-teknik counselling, process of counselling. Kita nak ajar cara-cara teori counselling. Ini tak boleh diajar dalam online tau. Kita kena duduk berdepan, kita tengok pensyarah kita, tutor kita mengajar subjek-subjek tersebut, dan kita nak apply, kita nak buat mock counselling, sesi counselling dalam kelas nanti. So kalau kita buat dalam online, kita tak boleh nampak macam mana cara kedudukan, position kita, structure badan kita, setting tempat duduk, semua ini yang kita akan ajar pelajar-pelajar kita, right? Dan insya-Allah dalam masa 7 semester saja pelajar boleh habiskan program ini dan boleh apply untuk menjadi seorang kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Okey. Kita nak ramai ni, nak lebih daripada 20,000 orang. Sekarang ni baru ada dalam 15,000, 16,000 mungkin. Okey, kaunselor berdaftar di Malaysia. So, program kita di OUM memang fleksibel sangat kepada siapa? Kepada mereka yang sedang bekerja. Inilah kita di OUM ni, sangat fleksibel kepada mereka-mereka yang sedang bekerja. Anda bekerja, ada tugas-tugas hakiki Isnin sampai Jumaat, no problem. Kelas kita cuma hari Sabtu dan Ahad saja. Okey. Dan okey, kalau apa-apa nak tahu lagi lebih lanjut tentang Master of Counselling, boleh call OUM Kelana Jaya ataupun boleh tanya dengan saya sendirilah. Okey. Assalamualaikum.